So pada peringkat permulaan tu, macam mana proses Alif untuk berhenti tu sendiri? Alif cut rokok ke, atau Alif rokok pergi pada vape, lepas tu pergi, macam mana tu nak berjaya putuskan? Okey, saya dah lama berpindah kepada vape sebenarnya. Saya dah lama berpindah kepada vape sebab saya salah seorang yang termakan dengan hasutan berhenti merokok menggunakan vape. Berhenti merokok, memang boleh berhenti merokok, tapi kita berpindah kepada vape. Okey, pada mula-mula sekali saya nak tinggalkan habit vaping ni, saya gunakan satu ubat nama dia Nicorette gum, Nicorette chewing gum. Nicorette chewing gum ni boleh dapatkan dekat farmasi, dia boleh dapatkan mana-mana. Tapi saya gunakan Nicorette tu sebagai gantian kepada vape. Yes, tak berasap. Yes, saya rasa macam wow, Nicorette ni boleh bantu aku berhenti vaping lah. Sama je perasaan. Vaping dapat tinggalkan rokok dan Nicorette dapat tinggalkan vaping, tapi hujung sekali barang kat dalam dia sama. Nicorette gum ni mengandungi nikotin, dan nikotin adalah dadah, betul? Untuk tinggalkan Nicorette ni, saya gantikan dengan Ease Stick ni. Sebab Ease Stick ni dapat bantu tenangkan saya dalam proses nikotin withdrawal. Hujung sekali tuan-tuan, kalau nak berhenti hisap rokok, kalau nak berhenti hisap vape, kita kena hadap satu fasa dugaan dinamakan nicotine withdrawal. Masa je lah kita akan rasa debaran, kita akan rasa anxiety, kita akan rasa celaru, kita akan rasa panas baran.